Selamat datang dan selamat kembali ke Kau Boleh Masak Di pada hari ini okay, aku kasih konteks sikit So based on TCF punya previous recording, kita ada berbual pasal muaci tak halal. And muaci tak halal ni basically I think consists of minyak lat. Lat kan? Lat. Lat tu minyak babi. Minyak babi lah, jadi tak halal. Dan juga hari ni wife aku akan share buat muaci sendiri, jadi kita boleh avoid benda-benda yang tak halal. So boleh buat sendiri, makan kat rumah happy-happy, senang. Okay. So the ingredient that we need is korang boleh dapat this ground peanut powder. So this ground peanut powder dia dah ada gula. Oh. Okay, dia dah grindkan kita orang, then dia dah ada gula, so it's easy. Okay. And then we need glutinous rice, we need water and a little bit of oil. Oh, itu je? Correct. Oh, glutinous. Ni Melayu cakap apa glutinous rice ni? Tepung pulut. Tepung pulut. Tepung pulut. Okay. Okay, so the ratio for tepung versus water is 1:2. So that means kalau 1 cup of tepung, 2 cup of water. Faham. 2 cup of tepung. Berapa 1 cup of water. 2 cup of tepung. 4 cup of water. Don't test me lah. Okay, I see you alert or not. My math is actually better than you. So first thing first, kita masukkan 1 cup of tepung. 1 cup, 2 cup of water after that. Okay, 1 cup of tepung Okay. kita masuk dalam. Sekejap, nak on ke? Tak. Yeah. Then pegang 2 cup of Water. 2 cup of Dia tumpah saya tu. water, tak apa. So okay, 2 cup of water. Okay, and then 1 tablespoon of Oil. actually teaspoon lah. Ya, tablespoon besar saya. 1 teaspoon of oil. Hendak mana? Apa? Hendak mana? Kamera? Dah. Okay. So the next thing, kita whiskkan dia. Whisk. Kita whiskkan dia. Kita whiskkan dia cukup rata lah orang kata. Nampak? And then dah whisk gini, then kita boleh on api. Okay, on. You makan mochi ni orang? I tak makan tau. I favourite sih. Apa yang sedap Ni macam kosong-kosong dia dalam. No lah. Okay, and then while Acap tengah buat ni kan, I have prepared clean wrap, letak sikit oil. So nanti lepas ni dan kita letak sini, jadi dia tak melekat. So sapu oil sikit. Macam air susu je ni. Okay, ni you pakai ni. Okay. Dia senang, buat mochi ni senang. So once korang dah tahu macam nak buat, tak payahlah nak beli yang Mochi tak halal ke actually? non halal. Actually kalau kita beli kat kedai kat pasar malam, it's halal lah by right. Yang anti-anti jual tu. Pasal lat is expensive tau. So anti-anti tu jual murah sih. Pakai vegetable so oil pakai normal vegetable oil. It's just that the way the mochi was handled, maybe Cina tu makan non halal punya food and then handle your food. I don't know. Tapi kalau was-was tak mau makan lah. Pasar malam ayam tak halal sedap. Benda tak halal semua sedap beh. Sekejap. Dia dah jadi pekat lah. Sini. Wan, mati Wan. You kena gaul macam ni. Oh, handle dia. Wah, pekat tu. Pelangkan api. Drop the temperature. Tak nak kuat sangat api. See? Now you can see it's very pekat tau. Oh, saya mochi punya texture saya. So it looks like mochi. Mochi ke mochi? Mochi. Mochi.
Kalau korang tahu mochi kan, actually ni pun boleh buat mochi lah. I don't know all these foods See? Dah siap. It's easy, right? Come lah, I try. I have better hands. See? And then you kena scrap tepi. Kalau tak tepi dia, I show you. What, show me? I show you. You gini, lepas tu you scrap Dah betul lah, I buat tadi. tepi. Tepi dia semua you kena scrap macam gini. Okay. Scrap tepi. Ada, you see? Betul lah. Ini ada style dia nampak. Ini pun orang jual kan? Tak, ini pun orang beli makan. RM1.50 kecil. Berapa? RM1.50. 250? Ya. Mestilah kedai tu diorang rental. Alah. Kalau diorang jual $1 bro, banyak diorang nak jual to cover the rental. Betul juga. Rental mahal come jual on, man. mochi je. Tak. Kau imagine dia rent that shop just to sell mochi. Mana dapat untung? Saya tak jual just mochi. Okay. But today gonna be the first time aku will try mochi ever in life. Asal you? You tak pernah makan mochi? Tak pernah. Habis you kata tak sedap? Nampak tak sedap lah? Tak tahu lah, maybe pernah kecil-kecil. You nampak tak sedap tapi you tak tahu dia sedap ke tak? Tak pernah. Damn. Kau faham lagi ni kau zoom Okay, so ni kita nak kasih basah sikit tepi dia. Jadi dia tak melekat tempat bila kita nak apa macam tu? pastry Nak wrap with clean wrap. The reason kita wrap jadi dia tu. Jadi dia apa tu? Kita nak raiskan dia. See? Kita wrapkan dia dulu. Ni mochi ni. Mochi. Macam prata. I think we let it rest for like 5 minutes, then we come back to it. Okay. Okay, kita dah make it rest. Now, after how long? 10 minutes 15 minutes. Oh, 15 We minutes. ended up letak dalam freezer. Kasi dia cepat. Jadi kita continue sekarang. Kita kena show you what's the end process like. Let's go. Come. Mak ku ya Allah. Lah, yeah. Don't make me sing that song. This one lah. Sangkut So je kita pada. tengok dia punya mochi. Ooh, The mochi. slimy. Dia macam lembik sikit. Maybe we can reduce the water if you all want to do. Macam plasticine Dia macam slime. Ya, dulu ada tau jual slime tu main-main. Pekat-pekat. Sekarang pun ada bi. Ya ke? Okay, so kita cut the peanut. So mochi ni is peanut dengan benda ni kan. So usually they will pour the peanut. Kalau allergic peanut tak boleh makan lah. Allergic peanut of course you cannot eat mochi. Kuat bau peanut dia. Slime. Like nice one ni. What's so nice about this? Then Ni kalau we- tak coklat pun jadi ya Jadi bye. And then like the kedai nyonya-nyonya kan, diorang suka banyak weh, lu tak penuh je kacang. itu yang buat sedap. Satu blok punya kacang ni. See? Then you cut. Macam steam fish. Dah macam mochi lah. Okay, Dah siap. siap. Mochi ni yang buat sedap is the kacang lah. Tuai mah. Tu Okay, nah, try. Bismillahirrahmanirrahim. Nice or not? I think too watery lah. Tu watery You try then you know. I think must reduce the water lah. You don't like ah? Why you don't like mochi? Apa yang sedap sangat ni? Tak halal bagai. Nothing man. Korang kalau buat, tadi kita letak ratio 1:1 kan.
Maybe kurangkan one air lah ni. is to 1.5. Kurangkan air lah. Dah setelah water bomb je tadi. Sedap. Sedap. Yeah, my wife enjoy this kind of dessert lah. She enjoy this kind of food. But for me, I enjoy more of the main kind of dishes like lauk kari, ayam kicap, ayam rendang. She just enjoy this kind of thing. Yeah. It's like snacks. It's dessert, bro. This one got high calorie though. What's the calorie rate lah? Tak tahu I tahu dia high sugar lah. High sugar? Tapi dia peanut and glutinous rice. Glutinous rice, flour, starch apa? You want some more? Ya tak. It's not for me, but kepada sesiapa yang suka dengan mochi, harap tadi punya resepi kita dapat kongsikan kepada korang semua. You all boleh try. Kurangkan air sikit, pasal ni rasa macam water bomb. Not water bomb. So yeah man, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, share, like, share your family members, comment. InsyaAllah kita akan jumpa on the next episode. Oh ya, Kau boleh masak ke? Jangan beli yang tak halal. Start making your own mochi. Bye bye. Ciao.